Okay, dalam video ni kita nak tengok hukum kegravitian semesta Newton. Okay, inilah ayat dia. Tapi ayat ni sangat panjang. Jadi untuk ingat ayat ni, kita kena belajar benda ni dulu. Okay, pada inilah benda ni. Okay, ni dia adalah konsep ni adalah di antara benda yang paling penting, yang paling membantu dalam fizik. Okay, so katakanlah korang nampak macam ni. Okay, jadi kalau tengok dekat sini, by the way, mungkin ada yang macam cikgu apa benda ikan ni. Ikan ni dia adalah dia tunjuk dia adalah simbol untuk menunjukkan hubungan. Okey. Jadi sekarang ni katakanlah kita ada P, Q, R dengan S. Jadi cara nak tengok sama ada dia berkadar terus atau berkadar songsang adalah pertama sekali korang tengok, cuba tengok P ni kan. P ni sebenarnya P per 1. Kan? P ni sebenarnya P per 1. So, P dengan Q, dua-dua dekat belah atas. Maksudnya P ni atas 1, Q ni atas S. Jadi bila dua-dua sama dekat atas, kita panggil dia sebagai berkadar terus ataupun directly proportional. So, P dan Q adalah directly proportional. So, directly proportional ni maksudnya bila satu tu bertambah, satu lagi bertambah juga. Maksudnya bila Q bertambah, ia akan bertambah. Macam tu. Okey, sekarang kita tengok benda yang seterusnya, P dengan R. Jadi P ni dekat belah atas, R ni dekat belah atas juga. Jadi P dengan R apa hubungan dia? Berkadar terus juga. Jadi katakanlah nilai R bertambah, nilai P pun bertambah. Okey, dan last sekali adalah P dengan S. So kalau tengok P dekat atas tapi S dekat bawah. Jadi tak sama, lain. Lain tu songsang lah. Jadi dekat sini dia adalah berkadar songsang ataupun inversely proportional. Okey, jadi daripada sini barulah kita boleh tengok hukum kegravitian semesta Newton ataupun Newton's Universal Law of Gravitation. Okey, jadi ini adalah ayat dia. Okey, dalam exam dia akan bagi benda ni. Okey, dalam exam dia bagi benda ni. Jadi sebenarnya korang tak payah macam beria nak hafal ayat yang panjang-panjang ni sebab benda ni dah boleh membantu. Okey, apa maksud dia? First, kita tengok dulu M tu apa. M tu jisim lah. M adalah mass. M adalah mass. So kalau tengok dekat sini M1 dengan M2 ni kita kena darabkan dia barulah dapat M1 M2 kan. So M1 dengan M2 adalah darab. Okey. Lepas tu F per 1 F ni dengan M1 M2 berkadar terus ke berkadar songsang? Direct ke inverse? Berdasarkan apa yang kita tengok tadi. Direct kan? Jadi daya graviti which is F, okay, gravitational force yang F tu dia adalah berkadar terus. Directly proportional. Dengan siapa? Hasil darab dua jasad punya jisim. Okay, product of masses of two bodies. Nampak? Sebab M1 dengan M2 tu kita kena darab. Jadi F tu berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Ataupun directly proportional to the product of masses of the two bodies. Okay, lepas tu kita ada R pula. So R adalah jarak daripada pusat ke pusat. Okay, biasanya kan kalau dalam kelas cikgu akan kata sebut pusat ke pusat tu 5 kali. Pusat ke pusat, pusat ke pusat, pusat ke pusat, pusat ke pusat, pusat ke pusat. 5 kali. Kenapa? Sebab R adalah pusat ke pusat. Dalam calculation kalau nampak je R adalah pusat ke pusat. Okay, jadi apa maksud pusat ke pusat? Maksudnya contoh katakanlah ni adalah 5 meter. Ini adalah 20 meter. Ni adalah 3 meter. Adakah 20 tu R? Salah. Sebab R adalah pusat ke pusat. Jadi mesti ambil daripada pusat sampai pusat. Jadi dalam kes ni R kita adalah 28 meter. Jadi point cikgu kat sini adalah R tu jarak daripada pusat ke pusat. So kalau tengok kat sini F dengan R kuasa 2 ni berkadar songsang. Jadi F tadi dia berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara pusat 2 jasad. Maksudnya jarak 2 jasad tu, 2 pusat jasad tu, okay, kena kuasa 2 lah sebab formula dia R kuasa 2. Okay, so gravitational force tadi adalah inversely proportional to the square. Okay, square of distance between centers of two bodies. So R square. Macam itulah cerita dia. Habis dekat situ. Okay, jadi ini adalah dia punya orang kata ayat yang di antara yang paling selalu ditanya dekat dalam exam. Tapi korang macam carilah cara yang bijak sikit untuk hafal. Jadi ini adalah apa yang korang boleh buat untuk ingatlah. Okay, seterusnya. Dah belajar tadi hukum kegravitian semesta Newton. Itu apa yang Newton cakap. Tapi kalau tengok kat sini dia kata daya graviti, daya graviti. So daya graviti tu apa? Daya graviti adalah daya semesta yang bertindak ke atas mana-mana dua jasad di alam semesta. Okay, dia adalah daya yang bertindak di atas mana-mana dua jasad di alam semesta. Penting statement ni. Kenapa? Sebab contoh, antara apple dan pokok ada daya graviti.
Antara bola nombor 1 dengan bola nombor 2 ada daya graviti. Antara korang dengan cawan ada daya graviti. Okey. Antara matahari dengan bumi ada daya graviti. Sebab dia mana-mana dua jasad di alam semesta. Cuma besar dengan kecil je yang membezakan sama ada objek tu dia interact ke tidak. Okey, tapi dia memang ada daya graviti tu. Cuma nampak kesan tak nampak kesan tu bergantung pada nilai dia. Okey. Dekat sini dia kata magnitude yang sama dan arah yang berlawanan. Equal magnitude tapi opposite direction. Maksudnya contoh, katakanlah kita ada objek A dengan objek B. So A ditarik oleh B dengan daya graviti. Katakanlah A, sorry, kejap. Cikgu padam kejap. Dia, okay, so katakanlah kita ada dua objek A dengan B. So A tarik B. Okay, A tertarik kepada B dengan daya graviti AB. Pada masa yang sama, B ditarik oleh A dengan daya graviti BA. So nak bagi tahu bahawa nilai AB tu sama dengan nilai BA. Okey. Contoh, katakanlah objek X dengan objek kecil Y. Tak kisah besar ataupun kecil, X. Okey, XY sama je dengan YX. Okay, nilai dia adalah sama. Itu dimaksudkan dengan equal magnitude tapi opposite direction. Okay. Alright, ni contoh soalan. Pilih pasangan yang mematuhi hukum kegravitian semesta. Choose the pairing that obey the universal law of gravitation. So, kalau tengok dekat sini, bumi dan bulan. Betul lah. Kan? Apple dan bumi. Betul lah. Marikh dan matahari. Betul lah. Kereta dan pemandu tiba kan? Betul lah. Semua di atas. Sebab dia bertindak ke atas mana-mana dua jasad di alam semesta. Okey. Seterusnya. FPQ adalah daya graviti yang dikenakan ke atas objek Q oleh P. Basically, P dan Q berinteract, dia dapat FPQ. Okey. QP pula adalah terbalik. QP pula adalah daya graviti yang dikenakan ke atas objek P oleh objek Q. Maksudnya macam ni lah. P ditarik oleh Q, FQP. Okay. Q ditarik oleh P, FPQ. Macam tu. Okay. So, kalau tengok dekat sini, dia opposite direction lah. Okay, dia opposite direction. So, dalam soalan ni tanya, nyatakan hubungan FPQ dan FQP yang betul. Okay. So, dekat sini, cuba fikir. Satu besar, satu kecil. So, macam mana dia punya hubungan? Bagus. Jawapan dia adalah C. Kenapa C? Sebab tengok balik dekat sini. Dia kata equal magnitude tapi opposite direction. Untuk satu pasangan tu, dalam satu pasangan je tau. Okay, so dalam satu pasangan tu dia equal magnitude tapi opposite direction. So kalau tengok dekat sini, yang ni arah dia ke arah Q. Yang ni arah dia ke arah P. So opposite direction lah. Tapi magnitude dia adalah equal. So FPQ sama dengan FQP. Okay. Alright. So dalam video seterusnya, kita akan tengok cara nak kira pula daya graviti. Tadi kita just kata definisi. Okay. Jadi dalam video seterusnya, kita nak tengok dia punya pengiraan untuk daya graviti. Alright. So, itu sahaja buat masa ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum.